Petang-petang macam ni jogging best juga. Rasanya tak hujan, tak ribut kot. Tapi kejap. Rasanya Ikuan dengan Akil nak ikut sekali kata. Mana dia orang ni? Akil? Ikuan? Tak menyambut pula Apa? Dah ada cerita. Kejap, Akil tak sama. Hai, oh apa ni? Tadi cakap nak jogging. Lepas tu tengok video apa pula ni? Aduh Jad, kami tengah tengok video ni. Itu yang lama tu ralik dah tengok. Video apa ni? Lupa pula nak jogging. Pasal pendidikan? Ya, video ni pasal menjaga alam sekitar kan? Kejap. Kamu berdua ni tengok video ni, kamu tahu tak ada kesalahan dalam video ni? Ya itulah kami duk fikir dari tadi. Macam ada kesalahan ni. Jadi mari kita analisis sama-sama. Nak tak? Jom. Kamu berdua perasan tak terdapat kesalahan dalam video ni? Ayat di atas. Salah. Aku tak perasan pula ayat tu salah. Kan? Aku pun sama. Dalam binaan ayat tersebut terdapat dua binaan ayat yang digabungkan menjadi ayat majmuk. Kalau kamu semua perasan, terdapat kesalahan pada ayat pertama. Jadi, mana ayat pertamanya? Ayat pertamanya ya? Hal ini. Kenapa salah? Kenapa salah? Tak pasti pula aku macam mana. Dalam binaan ayat pertama ni terdapat kesalahan pada ayat pertama kerana hanya terdapat subjek sahaja pada ayat pertama. Hal ini hanya subjek. Hal ini tu subjek. Jadi tiada predikat yang mendukung ayat pertama tersebut. Jadi Ikuan, macam mana nak selesaikan masalah ni? Kalau macam tu, kita kena tambah predikat lah. Barulah boleh membentuk ayat yang lengkap. Jadi macam mana kita nak tambah perkataan yang mendukung ayat pertama ni? Saya rasa kalau kita nak tambah predikat, kita perlu tambah hal ini demikian kerana. Kan baru ayat yang lengkap. Betul. Sebab ada subjek yang predikat. Kalau ayat yang penuhnya macam ni, hal ini dikatakan demikian kerana kebersihan dan kesegaran udara dapat memberikan keselesaan kepada kita semasa bernafas. Barulah betul. Barulah ada subjek dan predikat dalam ayat tersebut. Jadi ayat betulnya adalah dapat tak? Puan. Tidur apa petang-petang ni? Jomlah. Tadi kau janji aku pergi pantai lah. Pergi lah seorang. Mana boleh pergi seorang-seorang macam orang gila. Bangunlah. Jomlah pergi bersia-sia ke, jalan-jalan naik kereta ke. Pergi pantai tak? Aku nak tidur ni. Kita beli apa-apa ke, kita makan dekat pantai ke, sate ke. Apa kata kita beli goreng pisang? Goreng pisang? Goreng pisang. Salah tu. Apa pula salah? Pisang goreng. Kau belajar mana ni? Dalam bahasa Melayu, kita kena ikut hukum BS. Apa ni gada-gada ni? Ni Ijat ni. Kamu dah tidur. Aduh. Wih. Goreng pisang. Mana. Ui.
Kau ni. Salah. Terangkan kat dia. Dia baru je. Tengok dengan ajar. Pohon pisang ni dia salah sebab yang pertama, pohon pisang ni termasuk dalam kesalahan susunan konstituen dalam iaitu peraturan DM. Faham tak? Saya dah cakap. Tak pernah dengar pun. Ni dalam buku ni. Tata Bahasa Dewan ni. Oh, kau rujuk buku ni lah. Bukan dewan makan, DM. Bukan dewan makan. Apa itu DM? Diterangkan dan menerangkan. Dalam hukum ni, peraturan ni unsur yang diterangkan iaitu merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur yang menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan kedua. Tadi kau sebut apa? Goreng pisang? Goreng pisang. Goreng pisang. Kita nak terangkan pisang. Pisang tu yang digoreng. Jadi unsur pertama dia pisang sepatutnya daripada dia depan. Kalau goreng lain, goreng lain pisang. Kalau goreng pisang tu perbuatan kita. Kita menggoreng pisang. Maknanya aku yang menerangkan perbuatan aku dah tadi. Sekarang kita nak terangkan pisang tu. Jadi dia perlu duduk dekat yang pertama. Faham tak? Aku belum faham lah. Macam mana kau faham? Boleh tak kau bagi contoh lain ke yang berdekatan dengan kita ke? Tu. Pendingin hawa ke penghawa dingin? Pendingin hawa lah kan? Pendingin hawa. Betul, pendingin hawa. Maknanya aku menggunakan pendingin hawa. Sebab benda pendingin tu dia mendinginkan hawa, bukan menghawakan dingin. Maknanya dalam video yang aku tengok dengan adik aku semalam tu salah lah. Salah lah tu. Akhirnya Dah faham dah? Tapi nak contoh lain. Contoh apa pula lagi? Contoh apa Sos cili. Sos cili. Kau nak makan pisang goreng kan? Kalau sos cili, Sos cili ke cili sos? apa? Siapa kau jawab? Sos cili lah kan? Maknanya kau dah faham. Yes. Tu ayah. Thank you lah. Jom Terima kita kasih. ni. Kita nak beli apa? Dah beli apa? Pisang goreng. Aduh, bosannya petang-petang. Nak jogging kan macam nak hujan. Apa kalau ada air kelapa ke, pisang goreng ke, sedap juga ni. Pergi ambil air kelapa lah nak makan. Banyak juga ni kelapa ni. Mana satu yang muda? Aduh. Macam mana bunyi suara? Apa bising-bising tu? Orang ni gaduh ke apa? Aduh. Yalah, kita tengok dah. Dah dapat air kelapa. Kita minum. Semangat ni nak pindah lah. Kita dengar ke? Ayak ni. Tak apa lah. Jat. Tak pula. Kenapa aku ni? Macam mana ni Jat? Benda. Ni tayar ni. Kenapa aku ni? Kena paku. Tengok tu keping. Kena paku? Ha. Apa kena paku? Ni. Kenapa aku? Tak.
Kau ni cakap macam tu, kena paku. Apa kena paku? Tak, betul lah. Apa bising-bising ni orang ni? Ni kena paku. Ha, kena paku. Apa yang betulnya? Ayat kau tu salah. Apa pula bising-bising ni? Gaduh apa? Semalam aku tengok cerita tu. Dia kata, Kita apa? cerita apa yang kancil tu pada zaman dahulu. Aku tengah ambil kelapa nak bagi air dekat awak semua ni. Kenapa bising? Gaduh kan? Tak percaya? Akhir Tak percaya ni. lah, dah pergi ambil. Pergi ambil. Okey? Tak ni Kuan. Apa? Dia guna ayat. Aku perasan ayat tu salah. Apa pula? Cakap kena paku. Apa dengan motor ni? Kena paku. Nah, ya ke? Ni pula. Nampak ni. Oh. Tak apa. Mari Atuk terangkan. Ha, ni tengok video. Ni video kanak-kanak kan? Kita tengok video tu. Kena paku. Macam mana, Aki? Kenalah tukar. Yelah. Kan? Betul. Pasal ni lah korang gaduh tadi. Ya. Aku rasa macam salah ayat dia guna tu. Dia cakap apa? Kena paku. Macam mana? Macam video inilah. Kena Ha. paku. Macam mana lagi? Ha. Macam tu ke? Tapi bocor betul ke saya tu? Boleh lah. Sebenarnya dalam ayat ni tiada subjek dalam ayat. Dia bermula dengan kena paku. Jadi ayat tu tak lengkap. Kalau kita nak bercakap dalam cerita tu boleh faham. Tapi dalam bentuk ayat, ayat tu tak lengkap. Jadi ayat ni hanya ada predikat. Kena paku. Tu kereta lalu tak apalah. Kena paku. Tanpa subjek yang menunjukkan siapa atau apa yang kena. Jadi susahlah nak faham apa yang kena paku. Lepas tu kau pening tadi. Betul lah. Tadi salah ke betul? Sebenarnya penggunaan ayat Jadi guna tadi. ayat ini tidak lengkap secara sintaksisnya. Dalam binaan ayat yang gramatis perlu ada subjek dan predikat. Jadi tak gramatis lah ayat tu. Boleh faham. Tapi susah sikit dah. Apa yang nak kena paku kan? Yang terkena paku tu apa? Jadi cadangan ayat yang gramatis bergantung pada gaya formal atau lisan. Mari saya terangkan. Okey, boleh cakap dekat Ijat macam ni. Ijat, tayar motosikal itu terkena paku. Jadi lagi senang nak faham. Kalau nak lebih formal, Ijat, motosikal saya telah terkena paku. Apa yang perlu saya buat? Itu kalau formal lah. Panjang pula. Panjang pula. Kita tak cakap macam tu dengan kawan-kawan kan. Jadi kesimpulannya, kesalahan utama dalam struktur video tersebut tiada subjek dan penggunaan bentuk yang tidak jelas. Maknanya tidak gramatis lah. Tidak gramatis. Hanya separuh sahaja. Tergantunglah. Jadi lepas ni, kalau nak tengok video, tengoklah yang betul-betul. Baru boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Boleh? Boleh. Aku minta maaf ke? Apa? Korang nak pergi mana sebenarnya? Nak pergi pantai beli pisang goreng. Pisang goreng? Tak apa. Kita pergi pantai, kita buat air kelapa. Yang kau putih tadi? Ya, jom! Bagi suku petani. Adakah penting bertoriko? Nama. Pepek lah. Tapi yang sikit. Kau dah lah botak. Nampu. Ini Atuk juara bertahan. Tak payah kuci pakannya. Betul. Alah. Dia nak menyanyi ke? Tak lah. Dan aku dah tengok dah. Dah tengok dah? Dia punya suara banyak susah kok. Dia mesti menang. Tak apa ke? Kau perasan tak? Pasal apa? Kakak Atom dia cakap apa? Cakap apa Dia kata dia punya suara banyak sedap. Banyak? Kita salah tu. Banyak sedap. Kenapa dia boleh jadi salah ke? Apa pula salah? Sambung je lah tengok. Biar je lah, sambung je lah. Sabar tu. Tak boleh lah. Kita kan nak belajar. Jom. Botak.
Jadi tadi dah ada dah. dah ada. Besok Jadi Uncle Atuk kata dia punya suara banyak sedap. Jadi yang pertama kita kena tahu dulu ni subjek dengan predikat dia. Subjek dia Dia. dia tapi salah. Kenapa salah? Yang subjek dengan predikat dia, subjek dia punya suara. Dia punya suara. Banyak sedap predikat. Subjek predikat. Okey. Kemudian apa yang salah? Yang salah yang pertama ni perkataan punya. Punya ni dia salah sebab tak gramatis. Tak dramatis. Biasa kita akan guna apa biasanya? Lambat. Mempunyai. Dia mempunyai. Ha. Mempunyai. Dah lambat dah. Mempunyai. Okey, jadi dia mempunyai suara. Okey. Yang kedua ni memang ramai orang buat silap. Iaitu perkataan banyak. Kenapa dia silap? Kerana banyak ni kata bilangan. Betul, banyak ni kata bilangan. Tapi sedap mana boleh bilang? Sedap tak boleh Betul. bilang. Dia tak boleh dengan kata adjektif. Ya pula Kata adjektif hanya boleh dengan Kata penguat. Kata penguat. Sangat sedap. ya. Contoh kata penguat Sangat. sangat, amat. Amat. Lagi? Satu lagi? Apa kau tak cakap? Sekali. Sekali. Sungguh betul ke? Sungguh. Sungguh harum. Nyanyi pula. Okey. Jadi kalau ayat yang betul je, Nak cuba? kita dah tukar. Okey. Sabar. Tulis ni. Halo. Cubalah. Okey. Dia mempunyai Dia mempunyai suara ni suara sangat sedap. sangat sedap. Tambah satu lagi perkataan. Apa? Yang amat sedap. Yang sangat sedap. Yang sangat sedap. Oh. Suara kita panggil sedap Ya. Jadi ayat betulnya Dia mempunyai suara yang sangat sedap. Okey, dah faham? Dah faham? Kita sambung lagi. Apa dah cerita lagi? Makan ni lawan dia. Awak semua dah tengok kan video tadi? Jadi, kesimpulannya, penggunaan bahasa yang betul ni sebenarnya penting sangat tau. Bila kita guna ayat yang gramatis, mesej yang disampai pun jelas. Jadi, tiada kesalahfahaman. Jadi, jom sama-sama kita biasakan diri untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Sebab bahasa ini cerminan bahasa kita. Penggunaan bahasa yang betul merupakan asas penting dalam memastikan komunikasi berjalan dengan berkesan. Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu, pembinaan ayat yang gramatis dan tepat amatlah penting bagi mengelakkan berlakunya salah faham atau kekeliruan makna dalam penyampaian sesuatu mesej. Apabila ayat dibina tanpa mematuhi struktur tata bahasa yang betul, maksud asal boleh berubah dan menimbulkan pelbagai tafsiran yang tidak diinginkan. Selain itu, penggunaan ayat yang betul turut memastikan maklumat yang diterima adalah tepat dan jelas. Bahasa yang tersusun dengan baik membantu pendengar atau pembaca memahami isi yang ingin disampaikan tanpa sebarang keraguan. Hal ini amat penting dalam pelbagai situasi seperti komunikasi rasmi, penulisan akademik maupun urusan seharian. Oleh itu, setiap individu perlu mempunyai kesedaran untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul, sama ada dari segi struktur ayat, tata bahasa maupun pemilihan kata yang sesuai. Kesedaran ini bukan sahaja mencerminkan kepribadian dan kecerdikan seorang penutur, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa yang betul akan melahirkan masyarakat yang berilmu, berdisiplin dan berupaya menyalurkan maklumat dengan tepat serta berkesan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.